Kalau korang nak rumah korang nampak kemas, tak serabut, korang kena ada storage box ni. Storage box ni memang sangat membantu. Kita boleh simpan toto, selimut, comforter, bantal, kain, semua benda lah yang besar-besar. Semua boleh, yang kecil pun boleh, yang besar pun boleh, sebab storage box ni dia ada banyak saiz. And yang bestnya dia keras dan bertutup. Jadi bila korang simpan barang korang dalam storage box ni, barang korang tu takkan berhabuk dan nampak teratur je. Sebab kita boleh stack storage box ni atas satu sama lain. So kalau ruang rumah korang tu sempit pun tak ada masalah. Sebab storage box ni kita boleh stack. Jadi dia tak makan banyak space lah. Nak angkat pun senang je sebab ada handle kat tepi ni. Tak sakit tangan. Bila kita dah simpan barang-barang kita dalam box macam ni, barulah mata kita tak serabut. Otak pun rasa tenang. Benda simple je tapi dia boleh ubah suasana rumah kita untuk jadi lagi kemas dan sedap dipandang. Jadi korang-korang yang tengah usaha nak kemas rumah tu, barang kecil-kecil, besar-besar tak tahu nak letak kat mana, korang boleh beli storage box ni dan letak dalam storage box ni. Memang penyelamat. Dia ada banyak saiz, ada banyak warna. Warna pastel ada, warna transparent ada, warna neutral ada. So, kalau korang nak dapatkan box ni, boleh klik link produk yang saya dah tag dalam video ni.